Aku tahu ramai tak suka aku. Dan ada orang yang tak avatar aku jadi bacon. Damia buat YouTube ni untuk korang bahagia bukan? Korang dapat benda buruk kat Damia. Apa benda tu? Macam ni korang buat. Damia macam ni disebabkan Damia quit YouTube ya. Dan ada orang gelakkan Damia ketawa. Kan Damia sebab avatar Damia bacon dan tak cantik. Kalau korang betul-betul ketawakan aku, Alim sorry aku quit juga walaupun korang jadi macam ni. Walaupun kawan-kawan Damia yang support Damia yang betul-betul sayangkan Damia, korang just teruskan support Damia. Dan orang yang ketawa, ni Damia nak tegur sikit dah. Damia tahu le Damia bacon, tak the robbers. Hap dan Ella ya orang gelakkan Damia. Padahal walaupun Damia tak ada robbers, tapi masih boleh jadi YouTuber. Alasan orang ketawakan Damia adalah, alasan stres, ialah tu stres bila still dah. Minta maaf kau buat lagi. Betul tak aku cakap, korang buat lagi. Korang ketawakan aku sebab, avatar aku buruk sangat. Muka face reveal aku buruk. Semuanya buruk. Sorry lah ya kalau aku mencarut. Daya, kalau avatar aku buruk sangat. Tak yalah, sampai kau nak gelakkan bodoh. Kau ingat avatar kau cantik ke dari aku? Aku tahu dat Ella ramai sangat yang hina orang. Ramai orang yang kena hina iaitu Damia, Shakil Howard dan aku pun dah lupa. Tapi betul le kan? Dan lagi satu korang dah lah tak layan aku. Habis tu, aku ni jahat. Aku ni macam pondan tak pernah layan orang. Sedar ya? Bro ni kawan kau bro. Kau layan dah? Kau tak payah buat-buat tak perasan pula bro. Sebab tu kawan baik kawan kau yang sentiasa jaga kau. Walaupun dia layan sikit kat Damia, tapi still Damia okay, walaupun bukan macam korang semua. So itu je Damia cakap harap korang faham le ya, dan minta maaf, sebab Damia mencarut tadi bukan carut. Sebenarnya cuma Damia cakap je orang yang tak betul. Bye korang.